Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah dan Maha Pengasih. Sesungguhnya segala pujian itu milik Allah sarwa alam. Seperangkat selawat dan salam diucapkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat dan anggota keluarga baginda. Salam FCOEE insentif minda pemangkin bangsa. Salam Perlis, raja berdaulat, rakyat berilmu, negeri sejahtera, Perlis maju. Menghadap Duli Yang Maha Mulia, Raja Perlis Tuanku Said Sirajuddin Ibni Almarhum Tuanku Said Putra Jamalulail. Menghadap Duli Yang Teramat Mulia, Raja Muda Perlis Tuanku Said Fazluddin Putra Ibni Tuanku Said Sirajuddin Jamalulail. Dan menghadap Duli Yang Teramat Mulia, Raja Puan Muda Perlis, Tuanku Dr. Hajah Lailatul Syahrin Akashah Khalil. Ampun Tuanku, Patik dan seluruh warga Penganjur serta Urustia Fazluddin Center of Educational Excellence FCOEE merafak sembah, menjunjung setinggi-tinggi kasih atas limpah perkenan duli-duli tuanku berangkat ke majlis pelancaran FCOEE sebagai syarikat berhad menurut jaminan dan program anjuran FCOEE pada hari yang bersejarah ini. Sesungguhnya keberangkatan duli-duli tuanku amat besar makna dan ertinya buat patik-patik sekalian. Patik sebenarnya berasa begitu terharu kerana ini kali pertama duli tuanku berangkat bersama untuk bersama dalam Fazluddin Center of Educational Excellence. Ini sebenarnya memberi impak yang begitu besar kepada Fazluddin Center of Educational Excellence. Kita bagi tepukan gemuruh kepada tuanku. Ampun tuanku, Patik pohon ampuni limpah perkenan duli-duli tuanku untuk Patik menyampaikan ucapan kepada semua hadirin yang hadir pada hari ini. Ampun tuanku, yang amat berhormat Tuan Muhammad Syukri bin Ramli, Menteri Besar Polis, dan yang berbahagia Puan Najwa binti Osman, yang berhormat ahli-ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Perlis, yang berbahagia Datuk-Datuk, Datin-Datin, Divdi Jemputan, ahli lembaga pemegang amanah FCOEE, wakil-wakil universiti, wakil-wakil jabatan, jawatankuasa pelaksana, tuan-puan dan hadirin yang saya raikan, dan begitu juga daripada Aceh pun datang, Ibu Marnati dan suami. Dan alhamdulillah dengan rahmat dan kurnianya kita berada di sini untuk meraihkan satu lagi pencapaian penting dalam usaha memacu kecemerlangan di negeri Perlis. Pertama sekali, saya ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada pihak Urustia yang telah bekerja keras tanpa mengenal lelah dalam memastikan kelancaran persiapan majlis ini. Tidak ketinggalan, ucapan terima kasih juga saya tujukan kepada para hadirin yang sudi meluangkan masa untuk hadir pada pagi ini. Hadirin sekalian, FCOEE ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih khususnya kepada Majlis Agama Islam. Kita bagi tepukan gemuruh kepada Mike.
yang telah memberikan sokongan penuh kepada penubuhan FCOEE, Faizuddin Center of Educational Excellence, yang mana FCOEE adalah manifestasi pemikiran dan visi Duli Yang Teramat Mulia Raja Muda Perlis Tuanku Syed Faizuddin Putra Jamalullah. Saya tidak memandang enteng titah dan hasrat baginda yang sentiasa menekankan mengenai perlunya anjakan paradigma dalam bidang pendidikan. Hasrat tersebut telah memberi inspirasi dan hala tuju yang jelas dalam merealisasikan penubuhan FCOEE. Dalam hadis mengatakan bahawa segala-galanya dunia mesti dengan ilmu, akhirat dengan ilmu, kedua-duanya dengan ilmu. Jadi kalau kita fokuskan kepada pembangunan ilmu itu melalui pendidikan, alhamdulillah. Jadi kita bersyukur Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Perlis di bawah Duli Yang Maha Mulia Tuanku Raja sendiri dan juga Duli Yang Teramat Mulia Raja Muda Perlis melalui ahli jawatankuasa pelajarannya sentiasa memikirkan kaedah dan cara terbaik bagi membantu meningkatkan lagi kualiti dan impak pendidikan kepada masyarakat secara umumnya dan asnaf khususnya di Negeri Perlis. Hari ini Duli Yang Maha Mulia Raja Perlis Tuanku Syed Sirajuddin Ibni Almarhum Tuanku Syed Putra Jamalullah buat julung kali seperti mana yang saya perkatakan tadi, ya, atas limpah perkenan berangkat bersama-sama meraihkan buah usaha Yayasan Kecemerlangan Pendidikan Faizuddin dalam merealisasikan sasaran pendidikan MAIP. Menyunjung kasih tuanku. Kalau kita MAIP memberi fokus kepada agama itu sendiri, apa salahnya Faizuddin ini membangunkan sains dan teknologi, pendigitalan, tentang PLC, dan membangunkan guru-guru dan murid-murid, saya rasa tidak bersalah. Jadi ini merupakan satu transformasi, merupakan satu agen perubahan yang sedang kita laksanakan. Jadi alhamdulillah kita amat menjunjung kasih di atas idea duli-duli tuanku. Hadirin sekalian, matlamat utama pendidikan MAIP adalah untuk meningkatkan kecemerlangan anak-anak asnaf bagi mengeluarkan mereka daripada golongan penerima zakat kepada pemberi zakat. Duli Yang Maha Mulia Tuanku Raja sendiri selalu bertitah mengatakan bahawa bagi dia pancing, bukan kita bagi dia ikan. Jadi dengan membagi mancing, dia boleh pancing, dia boleh usaha, ya, untuk meningkatkan daya fikirnya dan menjadi manusia yang berguna, bukan saja untuk Perlis, di seluruh Malaysia dan untuk negara. Jadi ini selaras dengan visi untuk memperkasakan mereka melalui pendidikan berkualiti, kemahiran dan bimbingan yang berterusan supaya mereka dapat berdikari dan menyumbang kembali kepada masyarakat. Faizuddin Center of Excellence, FCOEE, pada awalnya ditubuhkan sebagai pemegang taruh amanah dan hasrat jawatankuasa pelajaran MAIP yang dizahirkan daripada pemikiran Duli Yang Teramat Mulia Raja Muda Perlis Tuanku Syed Faizuddin Putra Ibni Tuanku Syed Sirajuddin Jamalullah. Ditubuhkan pada November 2021, FCOEE berperanan sebagai pusat kecemerlangan pendidikan yang memperkukuh dan memajukan sistem pendidikan melalui agian holistik MAIP. Terima kasih CEO-nya iaitu Ustaz Nazib. Pada tahun 2020, pusat ini dijenamakan semula sebagai Faizuddin Center of Educational Excellence dengan visi yang jelas dan berfokus kepada pembangunan pendidikan di Negeri Perlis. Pelancaran rasmi FCOEE telah disempurnakan oleh penaung
FCOEE Duli Yang Teramat Mulia Tuanku Raja Muda Perlis pada 25 September 2022 di Hotel Sri Malaysia Kangah di sini. Sebagai pusat kecemerlangan pendidikan yang diberi mandat dan amanah oleh MAIP, Majlis Agama Islam Perlis, bagi membawa panji-panji kecemerlangan kepada pendidikan Perlis. FCOEE jelas akan peranan organisasi untuk membantu sistem pendidikan dengan memberi nilai tambah, menyokong komuniti pendidikan mampan, mengintegrasikan pendidikan pintar dan tradisional. Saya menekankan program pendidikan praktikal untuk melahirkan masyarakat Perlis yang berdaya saing dan berkeboleh pasaran tinggi. Hadirin sekalian, pada 25 Oktober 2024, FCOEE melangkah ke era baru dengan pendaftaran rasmi sebagai syarikat berhad menurut jaminan SBMJ. Pencapaian ini terhasil daripada sokongan penuh daripada MAIP, Uni Siraj juga ahli lembaga pemegang amanah dan dedikasi pasukan FCOEE. Pengiktirafan ini menjadikan FCOEE sebuah entiti rasmi untuk beroperasi lebih profesional dan berfokus menuju visi dan misinya. Terima kasih atas kepercayaan dan komitmen semua. Sepanjang tahun 2024, Faizuddin FCOEE telah melaksanakan 36 program. Kita bagi tepukan gemuruh, bro. Dengan kerjasama pelbagai agensi dan organisasi yang memberi impak besar terhadap perkembangan pendidikan di Perlis. Sejumlah 60 program telah diadakan sejak penubuhan FCOEE pada 2022, termasuk program-program bersiri seperti Professional Learning Community PLC untuk guru-guru. Jadi kita kena bangunkan guru-guru sebenarnya selain daripada anak-anak kita. Kedua, AI dan Robotic Education Club (IRED) telah ditubuhkan sebagai pendedahan AI dan robotik kepada murid sekolah menengah. Sebanyak 8 buah sekolah telah dikenal pasti dan alhamdulillah pada tingkatan 2, tingkatan 3 telah kita adakan berbagai program termasuk pendedahan dalam semua bidang yang berkaitan dengan AI. Dan itu sebab kita kena fokuskan kepada neural network ya, dan berbagai lagi yang menggantikan minda manusia. Kalau kita tengok AI itu sebenarnya minda manusia. Hanya dia tidak dapat feeling, perasaan dia. Tetapi teknologi yang akan datang kita tak tahu. Ya, dia telah dapat dengan adanya DeepSeek. Kita tengok dia ada sedikit tentang aura dia, perasaan dia dan sebagainya. Itu sebab kita pentingkan anak-anak kita, terutama negeri Perlis, walaupun dia kecil, cili api, kita kena bangunkan minda mereka dalam bidang teknologi. Kita bagi tepukan yang gemuruh ini. Dan daripada situ bukan saja kita buat IRED, kita buat Junior IRED, iaitu anak-anak yang darjah 4, darjah 5. Dia buat pendedahan AI robotik kepada murid sekolah rendah. 10 buah sekolah telah kita kenal pasti. Ini semua di bawah MAIP, Majlis Agama Islam, yang telah pun di bawah agen holistik telah membantu kita. Dan seterusnya AI Summer Camp. Kita tak hanya fokus pada sekolah. Kita pergi kepada UKM menjadi center seluruh universiti anak-anak Perlis 09 melalui 6 modul yang bangunkan UKM. Kita bagi tepukan Prof. Reza sini dengan Prof. Rabia yang telah bantu kali pertama ya, dan Duli Yang Teramat Mulia telah pun kick off the project ini, iaitu dia bergerak kepada UKM menjadi center untuk anak-anak Perlis, dan kita pergi kepada UNIZA menjadi host kepada semua universiti di sana untuk anak Perlis, dan akhir sekali kepada UNIMAP ya, baru-baru ini pada bulan 12 yang telah kita akhirkan. Jadi semua anak-anak Perlis telah didedahkan
dengan modul tentang AI ini. Jadi kita bukan ke belakang. Jadi tahniah kepada semua. Terima kasih kepada UKM, terima kasih kepada UNIZA dan juga terima kasih kepada UNIMAP. Dan insyaAllah tahun ini kita akan berkembang membuat di politeknik di kolej-kolej komuniti seluruh Malaysia untuk anak-anak Perlis. Jadi MAIP sebenarnya telah bergerak jauh, ya, bukan hanya di Malaysia dan insyaAllah ke Indonesia dan sebagainya, supaya kita tidak ketinggalan dalam bidang teknologi ini. Dan seterusnya kita juga ada program yang dipanggil program pemangkin pembangunan insan terpilih. Dia sebenarnya asnaf, tapi kita panggil dia insan terpilih. Ya, Madani PPITM, yang mana bimbingan motivasi cemerlang anak-anak asnaf. Dan kita telah bangunkan dashboard. Lepas ni kita akan tengok dashboard. Dashboard ni boleh memantau di mana anak itu berada, siapa ibu bapa dia, berapa gaji dia. Dan inilah sistem yang kita kena bangunkan, ya, melalui MAIP itu sendiri. Kerana melalui ini dapat menyelesaikan masalah ketirisan, ya, masalah pengagihan dan sebagainya. Dan ini telah kita bangunkan sebagai pilot project yang telah kita laksanakan. Dan seterusnya program transformasi intelek SPM, TRIP SPM, iaitu kalau dulu dipanggil pecutan, ya, mana anak-anak lebih daripada 800 pelajar. Terima kasih Tuan Azhar, ya, telah memberi laluan bersama Encik Ayub dan juga timbalan-timbalan pengarah, dan kita telah laksanakan. Dan alhamdulillah sedikit dengan jalinan yang telah diberikan Perlis sekarang 5 tahun berturut-turut telah hebat. Bukan lagi berada dalam lingkungan 5, dia punya pencapaian average 4 point something. Dan insyaAllah tahun ini lagi meningkat. Jadi inilah impact yang bakal kita buat. Jadi kepada ibu bapa yang bersama kita pada hari ini, syabas dan tahniah diucapkan atas sokongan kepada anak-anak kita dalam menyertai program-program peningkatan kecemerlangan yang diajarkan. Jadi zakat 8 kategori itu, ya, 1/8 kita masuk ini di dalam dalam fisabilillah. Orang kata fisabilillah ni peperangan saja, tetapi kita tengok apa peperangan dengan cyber, dengan teknologinya, dengan drone-nya. Jadi anak-anak ni penting kita ubah pemikirannya pergi kepada bidang-bidang teknologi ini. Ini sesuatu peperangan yang kita kena bangunkan. Malahan kita duduk di sempadan pula. Jadi sudah pasti ini satu kepentingan. Jadi seterusnya Faizuddin FCOEE juga dalam usaha membangunkan unit kompetensi lepasan sekolah. Kita tahu anak-anak Perlis ni hantar mana-mana program kolej-kolej, hantar 100, balik 95, tinggal 5 orang saja. Habis duit. Jadi bagaimana kita nak buat? Kita bersama dengan JPN akan bangunkan dia punya keyakinan diri, soft skill. Dan Faizuddin akan lakukan supaya membina jiwa dia, membina soft skillnya ini, dan barulah kita dedahkan mereka pergi di kolej, di mana bersama dengan apa dipanggil ini, apa dipanggil tu, ATAM, ya, sudah terlupa pula. ATAM bersama, ya, untuk hantar anak-anak kepada syarikat dan sebagainya. Jadi ini impaknya begitu besar untuk masa akan datang. Dan akhir sekali sebelum saya tutup, dalam masa yang sama FCOEE kini melebarkan sayap ke peringkat antarabangsa dengan memperkukuhkan hubungan bersama China, Thailand, Indonesia, Vietnam dan sebagainya melalui program ilmiah dan lawatan penanda aras. Dengan misi lebih besar, FCOE komited membina rangkaian global, berkongsi kepakaran dan juga meningkatkan kualiti pendidikan.
Dan seterusnya, FCOE kini secara rasmi beroperasi sebagai syarikat berhad menurut jaminan, membolehkan pelaksanaan pelbagai program dengan lebih komprehensif dan inklusif, selaras dengan hasrat dan aspirasi duli yang teramat mulia Tuanku Raja Muda Perlis. Jadi FCOE komited menjadikan pendidikan sebagai pemangkin perubahan, memberi impak positif kepada rakyat serta mengangkat nama Perlis ke persada dunia. Dan Ibu Manati pun kata tadi dia bagi scholarship yang banyak kepada anak-anak yang akan belajar dan di Aceh dan juga di Medan. Dan beliau telah bangunkan 2 universiti dan kita akan hantar kepada mereka. Dan saya ingin mengucapkan terima kasih atas sokongan dan komitmen yang sangat hebat daripada semua pihak, dan saya berharap dengan momentum yang kita bina bersama, kita akan terus memertabatkan pendidikan Perlis dan membawa FCOE ke peringkat antarabangsa demi generasi masa akan datang. Semoga Allah memudahkan segala usaha kita. Ampun Tuanku, izinkan Patik menyampaikan 2 rangkap pantun sebagai pengakhir kata. Bunga mawar harum berseri, mekar indah di taman hati. Bersama kita sepakat sehati, langkah seiring mencapai visi. Hingga merpati di hujung dahan, terbang riang di waktu senja. Terima kasih tak terhitung Tuan, moga dirahmati sepanjang masa. Terima kasih. Ampun Tuanku. Demikianlah sembah ucapan Patik. Sekali lagi Patik merafak sembah menjunjung setinggi-tinggi kasih atas limpah perkenan duli-duli Tuanku berangkat ke majlis pada hari ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjunjung kasih Tuanku. Majlis merakamkan